Bayangkan, dalam sekelip mata, tempat bertuduh musnah dijilat api. Hilang harta, hilang tempat bergantung, namun mereka tidak pernah dibiarkan sendirian. Mawib tampil menghulurkan bantuan kepada mangsa kebakaran di Sandakan Sabah demi meringankan beban yang ditanggung. Seramai 850 mangsa menerima bantuan tunai RM200 setiap seorang, manakala 300 lagi menerima bantuan bakul makanan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Bukan itu saja, Mawib turut menyalurkan RM50,000 bagi kerja-kerja baik pulih Masjid Darussalam yang turut terjejas dalam musibah ini. Keseluruhan bantuan yang disalurkan berjumlah RM250,000 hasil amanah dan keprihatinan para pembayar zakat. Inilah indahnya zakat. Saat ada insan yang diuji, hadir insan yang membantu tanpa mengenal siapa. Melalui PPZ Mawib, setiap zakat yang ditunaikan bukan sekadar angka, tetapi menjadi makanan untuk yang kelaparan, bantuan untuk yang kehilangan dan harapan untuk mereka yang sedang diuji. Terima kasih para pembayar zakat kerana dengan zakat anda masih ada sinar buat mereka yang memerlukan.